kita semua kejar keseimbangan kan? Tapi pernah tak kita terfikir, mungkin kita dah salah faham maksud sebenar perkataan tu? Hari ni, kita akan bongkar makna sebenar keseimbangan yang boleh mengubah cara kita pandang hidup terus dari Al-Quran. Cuba kita jujur sikit. Bila anda dengar perkataan kesederhanaan, apa yang anda rasa? Rasa bersemangat tak? Atau rasa macam, alah, biasa-biasa je? Jom kita cabar idea tu. Cuba tengok beza ketara ni. Kat sebelah sini, apa yang kita selalu fikir, keseimbangan tu macam satu kompromi. Sesuatu yang lemah. Tapi kat sebelah sana, visi Al-Quran. Ia dinamik, ia kuat dan ia berteraskan keadilan. Jurang inilah yang kita nak teroka sama-sama hari ni. Okey, jom kita mulakan. Misi kita yang pertama, kita nak pecahkan mitos yang kata keseimbangan ini sekadar kompromi yang membosankan. Inilah anjakan pemikiran yang besar. Keseimbangan dalam Al-Quran bukan pasal duduk diam kat tengah-tengah. Ia tentang berada di puncak prestasi, titik di mana kekuatan dan kebijaksanaan tu bertemu. Ia bukan biasa-biasa, ia adalah optimum. Nak faham betul-betul, kita kena jadi macam detektif bahasa sikit. Sebab tersembunyi dalam perkataan-perkataan Arab tu sendiri ada kod, ada makna yang lebih dalam. Jom kita bongkar. Okey, yang pertama, kata dasar waw sinta, maksudnya tengah. Tapi, dan ini sangat penting, Al-Quran bagi definisi baru untuk tengah ni sebagai yang terbaik. Macam dalam ayat 2143, sebuah umat yang terbaik. Jadi berada di tengah bukan bermakna jadi neutral, ia bermakna jadi yang paling cemerlang. Lepas tu, kita ada kata dasar untuk keadilan, adil dan qist. Apa yang menariknya? Dalam pandangan dunia Al-Quran, keadilan dan keseimbangan ni ibarat dua belah muka pada satu shilling. Tak boleh ada satu tanpa yang satu lagi. Jadi, keseimbangan ni bukan sekadar idea, ia satu kewajipan moral. Dan yang terakhir, qaf, waw, mim yang bermaksud berdiri. Dari sini kita dapat perkataan kawam. Cuba bayangkan ia macam sweet spot dalam kejuruteraan. Ia adalah kalibrasi yang tepat yang membolehkan sesuatu bukan saja untuk bertahan, tapi untuk berkembang maju. Keseimbangan ni ibarat resipi rahsia untuk kelestarian. Okey, cukup pasal teori. Jom kita tengok macam mana konsep hebat ni berfungsi dalam kehidupan seharian kita, guna contoh-contoh terus dari dalam teks. Ayat ni kan, dia bagi gambaran yang sangat jelas. Ia bukan pasal duit semata-mata. Ia tentang psikologi di sebalik perbelanjaan. Ia tunjukkan kita satu jalan tengah yang bertenaga antara dua kegagalan. Membazir yang memusnahkan dan kedekut yang buat kita terasing. Macam kita boleh nampak, kedua-dua ekstrim ni membawa padah. Kedekut akan asingkan kita dari masyarakat, manakala membazir pula boleh buat kita bankrupt. Tapi jalan tengah, kawam tu, ia bukan sekadar kompromi. Ia satu strategi untuk kemakmuran. Satu kemurahan hati yang bijak, yang membina kekayaan dan pada masa yang sama, mengeratkan komuniti. Dan prinsip yang sama ni bukan saja untuk harta benda, tapi juga untuk cara kita bawa diri. Konsep yang sama juga terpakai pada cara kita berinteraksi dengan orang. Di satu sisi, janganlah terlalu merendah diri sampai orang pijak kepala. Di sisi lain pula, jangan sombong dan angkuh. Keseimbangan yang sebenar tu adalah maruah yang tenang. Ada keyakinan tapi tak bongkak, ada rendah hati tapi tak rasa hina. Okey, sekarang kita akan zoom out. Jauh lagi, sebab prinsip ni bukan hanya tentang kita sebagai manusia. Ia tertulis di bintang-bintang, ditenun dalam fabrik alam semesta itu sendiri. Cuba dengar dan hayati ayat-ayat ni. Ia kata yang alam semesta ni sendiri ditegakkan atas dasar keseimbangan, al-mizan. Ia bukan sekadar idea sampingan, ia adalah hukum utama kosmos, satu standard yang kita semua dijemput untuk hidup selaras dengannya. Ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat mendalam. Hidup dalam keseimbangan ni bukan pasal ikut peraturan semata-mata. Ia tentang mencari harmoni dengan rentak alam semesta itu sendiri. Ia tentang menyelaraskan jiwa kita dengan cara realiti ini berfungsi. Kita dah sampai ke kosmos, sekarang jom kita balik semula ke bumi, ke dapur kita, ke pejabat, ke dalam kehidupan harian kita. Macam mana kita nak betul-betul amalkan prinsip yang hebat ni? Okey, semua ni bunyi macam bagus kan? Tapi kalau betul, keseimbangan ni keadaan yang paling optimum, kenapa susah sangat nak capai? Kenapa kita ni selalu sangat tergelincir ke kiri atau ke kanan? Puncanya ada dalam psikologi kita sendiri. Ekstrem ni nampak mudah, ia hitam dan putih.
Ia bagi kita rasa yakin walaupun palsu. Kita ni macam bandul, sering berayun dari satu reaksi melampau ke reaksi melampau yang lain. Dan dunia sekeliling kita pula sentiasa suruh kita pilih pihak. Jadi, memilih keseimbangan tu sebenarnya satu tindakan memberontak yang perlu dibuat dengan sedap. Jadi, macam mana kita nak memberontak dengan cara yang betul? Ada 3 amalan. Pertama, pemerhatian diri. Jujur dengan diri sendiri, tanya, kat mana aku ni terlebih, kat mana aku terkurang. Kedua, penyesuaian berperingkat. Jangan buat perubahan drastik. Cukup dengan langkah-langkah kecil yang konsisten ke arah titik tengah. Dan yang paling penting, integrasi perkara bertentangan. Berhenti tengok hidup ni sebagai sama ada atau. Carilah rentak antara kerja dan rehat, antara kekuatan dan kelembutan. Dan ini membawa kita kepada tujuan sebenar semua ni. Keseimbangan bukan hanya untuk ketenangan diri kita. Ayat ni ingatkan kita, bila kita dah jumpa titik tengah kita, kita akan jadi sesuatu yang lebih besar. Kita menjadi saksi. Satu contoh hidup tentang bagaimana keadilan dan kebijaksanaan tu sepatutnya kelihatan di dunia ni. Jadi, saya tinggalkan anda dengan persoalan ini. Mungkin keseimbangan tu bukanlah satu destinasi yang kita tuju. Mungkin ia adalah jalan itu sendiri. Jalan lurus yang sentiasa perlu kita adjust sikit-sikit supaya tak terbabas. Persoalannya, adakah anda sedang berjalan di atasnya?